Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksud buat baik berpada-pada, buat baik ikut Nabi Muhammad, jangan ikut kita. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik tapi Nabi Muhammad kata tak baik, maka jangan buat. Dalam syariat kita sunat merendah diri. Ya, sunat. Tetapi haram menghina diri. Pergi makan sapu, pergi gapo hina diri. Makan jadi kotor, jadi gapo. Saya elok kain depan orang. Jadi benda lagu ni karut lagu ni. Bukan merendah diri lagu lain. Nabi Muhammad ajar merendah diri, bukan menghina diri. Maka selagi mana kita ikut Nabi Muhammad, itu adalah baik. Tapi kalau kita melampau sangat, siapa tak ikut cara Nabi Muhammad, maka benda tu tak dipanggil baik dah. Hal tu menyebabkan manusia pijak kepala kita. Jangan kita takut jadi baik. Ada orang kata kalau mu jadi baik, bodoh mu zaman ni orang kena nipu, kena gapo. Tak. Nabi Muhammad, masyarakat lebih jahat daripada sekarang. Zaman jahiliah Nabi Muhammad jadi orang baik. Ada orang hina dia, tak pakai dipuji akhlak dia. Maka jangan takut untuk jadi baik. Ada orang kata jadi baik ni jadi bodoh, orang akan hina mu, orang akan ambil kesempatan kepadamu. Jangan dengar kata-kata lagu tu. Orang lain ni mengajar kita jadi jahat. Jangan ikut ni. Ni falsafah karut berlaku. Orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Orang karut berlaku. Rekod sendiri pandai-pandai. Jadi lagu tu, jadi baik ikut Nabi Muhammad. Jangan bimbang, Allah Ta'ala akan menilai segala usaha kita. Kita buat bukan kerana nak puji makhluk. Makhluk tak pernah puji pun tak apa. Makhluk tak pernah berterima kasih pun tak apa. Kerana saya buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat baik kerana makhluk, kita nak balasai daripada makhluk. Kalau makhluk tak ayak terima kasih, makhluk tak ayak awak baik, kita rasa bodoh perbuatan baik kita. Sebab manusia tak tengok, ini adalah fikiran orang yang tidak cerdik. Orang bukan ikhlas. Kalau orang ikhlas, dia akan buat baik, tak cara apakah balasai manusia.